Okay, yang pertama ialah kalsium lah kan. Ramai orang tahulah osteoporosis ni nak kena pakai kalsium. So jadi kalsium maksudnya kita punya tulang tu dah poros, dah rapuh, dah ada lubang-lubang. So kita nak hasilkan tulang baru yang lebih baik. Jadi bila kita ambil kalsium daripada banyak sumber, daripada susu kan. Susu ni bagus tetapi dia ada gula dan dia ada lemak. Dan kita pun tak tahu berapa cukup yang kita perlu minum lah kan. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu ialah kalau kita ambil kalsium, kalsium tu pertama sekali, kalsium tu dia akan bantu untuk membentuk tulang. Bentuk tulang baru. Dan tak cukup dengan tu, mesti ada magnesium untuk susun kalsium tu supaya dia akan jadi tulang yang padat. Tulang yang padat. Dan untuk pastikan kalsium boleh diserap dengan baik, mesti ada vitamin D. Jadi itu kalsium. Dan bila kita ambil kalsium, dia akan bantu untuk ada saraf yang bagus, pergerakan sendi yang lebih baik. Okey? Jadi